Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu macam mana nak buat kapal. Negeri Malaides kembali heboh, dikarenakan ada seorang pakar atau profesor negeri Malaides yang menguraikan kehebatan orang Melayu di Malaides. Kali ini datang dari ceramah tentang sejarah kaum Melayu Malaides yang dikemukakan Profesor Solehah Yaakob. Ia mengatakan, bahwa orang Melayulah yang mengajarkan orang-orang Rom, untuk membuat kapal. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu macam mana nak buat kapal. Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Ini artifak 788 bukti ya. Kalau siapa kata tadi, banyak bukti, bukan sebiji je. Kita ada 2 juta turie lebih. Kita kena naikkan balik jati diri kita. Ya, 2 juta turie, beribu-ribu berlawada. Ceramahnya tersebut akhirnya viral di negeri Malaides, hingga menuai kontroversi di kalangan warga Malaides. Ini semua sebenarnya mitos khayalan. Viral lagi Prof ni, Prof Solehah ni. Kali ni pasal Rom pula. Prof ni sebenarnya kan, dia ada satu DNA Melayu yang paling dibenci. DNA Melayu ni lah yang benci daripada zaman penjajah dulu sampailah zaman moden. Prof ni dia tahu je apa yang dia cakap akan diperdebatkan, akan dipertikaikan. Dia boleh je pilih untuk hidup makan gaji kan. Tapi dia sibuk nak ambil risiko, nak mengkaji. Sebab itulah Prof ni selalu dikeji, dibenci. Sebab apa? Sebab dia ada satu dia berani sangat nak mengkaji, berani sangat nak bersuara, berani nak gali sejarah bangsa dia sendiri. Kalau Melayu dulu berani ambil risiko kat Lautan Biru, kita sekarang ni kena berani ambil risiko dekat Lautan Ilmu. Kena berani nak support kaji sejarah Melayu pada zaman sekarang ni. Sebabnya dia orang berani ambil risiko, berani nak mengkaji. Kita cuma tunggu je lah dia orang bagi bukti. Kalau Prof ni betul, aku memang berbangga dengan sejarah bangsa tu. Kalau tak pun, aku masih berbangga lagi dengan hasil usaha tekad oleh anak bangsa tu. Persoalannya sekarang, berani ke kita? Orang-orang Rom adalah kelompok etnis Indo-Arya, yang zaman dulu dikenal hidup secara tradisional dengan bernomaden. Bangsa Rom berasal dari India Utara, sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini mereka tersebar di seluruh dunia, terutama di Eropa, dengan banyak komunitas yang telah menetap yang tradisi nomaden mereka, masih bertahan di beberapa wilayah. Beberapa akademisi dan pemerhati negeri Malaides, akhirnya membantah pernyataan sejarah dari Profesor Solehah Yaakob, karena menurutnya, tidak ada bukti arkeologi yang ditunjukkan oleh Profesor Solehah Yaakob. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM memohon maaf susulan kenyataan seorang pensyarahnya yang mendakwa orang Rom belajar membuat kapal daripada orang Melayu yang tular baru-baru ini. Dalam kenyataannya, UIAM menegaskan bahawa pandangan tersebut tidak mewakili pendirian rasmi universiti. Sebaliknya merupakan pandangan peribadi ahli akademik berkenaan. UIAM menekankan bahawa setiap kenyataan awam oleh warga akademiknya perlu dibuat dengan penuh tanggungjawab, berpaksikan ketepatan ilmiah serta selaras dengan etika dan kepiawaian bidang. Meskipun universiti itu tetap mendukung prinsip kebebasan akademik. Pihak universiti memaklumkan siasatan dalaman sedang dijalankan dan tindakan sewajarnya akan diambil bagi menjaga integriti serta reputasi institusi. Video ceramah Prof Solehah Yaakob yang tular itu mencetuskan kecaman ramai, termasuk daripada Persatuan Kaki Tangan Akademik ASA yang menyifatkan kenyataan itu boleh menjejaskan nama baik UIAM. Pensyarah sama sebelum ini turut mencetuskan kontroversi pada tahun lepas apabila mengaitkan isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah Khuwailid dengan alam Melayu. Tiada sebarang bukti arkeologi atau catatan sejarah yang menunjukkan tamadun Rom kuno mempelajari teknik pembuatan kapal daripada orang Melayu. Pakar Sejarah Teknologi Melayu UKM berkata, persamaan antara kaedah pembuatan kapal orang Rom dengan orang Melayu hanyalah kebetulan dan bukan hasil pengaruh langsung atau pertukaran teknologi. Pernah tak anda dengar satu dakwaan yang agak hebat? Kononnya, orang Melayu yang ajar Empire Rom cara bina kapal. Betulkah? Hari ini kita akan kupas dakwaan yang sangat menarik dan provokatif ni. Jom kita terus selami persoalan utama yang dah mencetuskan macam-macam perdebatan ni. Jadi persoalannya, betul ke tamadun Melayu yang ajar Rom bina kapal? Nak jawab soalan ni, kita tak boleh main agak-agak je. Kita kena tengok bukti teknologi dan sejarah. Logiknya kalau betul dia ajar, mesti ada persamaan kan? Mesti ada jejaknya. Kalau betul Rom tu anak murid orang Melayu, sepatutnya cara diorang bina kapal lebih kurang samalah. Jadi, apa kata kita letak kedua-dua kapal ni sebelah menyebelah dan kita tengok sendiri.
Okey, bila kita tengok jadual ni terus nampak jelas. Ini bukan setakat perbezaan kecil, tapi dua falsafah yang sangat-sangat berbeza. Macam langit dengan bumi. Satu dibina untuk lautan terbuka, satu lagi untuk laut yang lebih tenang. Jom kita bedah satu persatu. Cuba bayangkan kapal Melayu ni. Ia tak dibina dengan paku besi. Sebaliknya, ia guna pasak kayu dan diikat dengan rotan. Lepas tu disalut dengan dama. Kenapa? Supaya strukturnya fleksibel. Ia tak lawan ombak tapi menari dengan ombak. Falsafahnya adalah harmoni dengan alam, sesuai untuk lautan terbuka yang ganas macam Lautan Hindi. Kapal Rom pula, ceritanya lain terus. Ia dibina guna paku besi dengan sambungan yang tegar, berat, berangka. Tujuannya untuk kestabilan. Ia macam sebuah kubu di atas air. Dikuasakan pula oleh ramai pendayung untuk tujuan perang. Falsafahnya bukan harmoni, tapi dominasi untuk menakluk Laut Mediterranean. Jadi, bila kita dah tengok dua teknologi yang sangat berbeza ni, satu fleksibel, satu tegar, agak-agak munasabah tak kalau kita kata yang satu ni belajar dari yang satu lagi? Siapa ajar siapa sebenarnya? Jawapannya, berdasarkan bukti arkeologi, teknologi dan sejarah adalah tidak. Bukti-bukti yang ada langsung tak menyokong dakwaan tu. Sangat jelas. Dan sejarah yang disampaikan dari Profesor Solehah Yaakob bukan hanya sekali menuai kontroversi, melainkan telah berkali-kali. Contohnya seperti Nabi Adam turun di Gunung Jerai, istri Nabi Ibrahim dari Melayu, dan masih ada beberapa pernyataan sejarah lainnya yang diberikan Solehah Yaakob, yang menuai kontroversi. Karena belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Kau bayangkan, dulu katanya orang Rom belajar buat kapal dari orang Melayu. Profesor cakap, zaman dulu kita ni hebat gila. Ajar Rom cara bina kapal, siap berlayar sampai dunia hujung. Tapi sekarang, ferry rosak. Tunggu tender 3 tahun. Kapal karam pun kena viral dulu baru gerak siasat. Kalau Rom betul-betul belajar dari kita, Titanic pun selamat. Sebab tunggu kelulusan bajet dulu. Ilmu buat kapal tu mungkin dah tenggelam. Sekali dengan sejarah agaknya. Bosku cuma nak tanya, kau rasa ni fakta ke fantasi? Komen bawah kalau kau pun nak daftar kelas bina kapal zaman Rom. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak teruja macam beruk. Orang Korea masuk masjid teruja macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah, Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Profesor Negeri Malaides dari kalangan kaum yang bertipe M ini, sepertinya haus akan kebesaran dan keagungan kaumnya, untuk identitas kaumnya di negeri Malaides. Karena mereka gila akan kemelayuan. Namun dengan bantahan-bantahan dari orang-orang negeri Malaides itu sendiri, dapat dikatakan, bahwa negara Malaides memang masih berupaya mencari identitas jati dirinya. Akan tetapi, kerap kali mereka warga Malaides khususnya yang bertipe M, selalu saja mencaplok identitas sejarah negara lain, yang seringnya adalah sejarah yang ada di Indonesia. Betul ke kita orang Melayu ni yang mengajar orang Rom membuat kapal? Betul ke? Sebelum tu santuni ke-5 butang, jom mai kita berkawan. Kalau untuk membuktikan jati diri kita, tidak adalah perlu sampai kita claim apa hebatnya bangsa kita sebelum ni. Lebih-lebih lagi jika klaim kita itu adalah tidak benar dan tidak tepat. Ingat, kita untuk jati diri kita perlulah berdabik dada atas diri kita. Bukan menyatakan sungguhnya kita dulu sehebat sebegini. Lebih-lebih lagi jika fakta
fakta yang kita nyatakan itu adalah fakta yang tidak tepat. Adios. Dan terkait dengan kapal tersebut, di negara Malaides sendiri dalam pembuatan kapal, yang pernah viral dan katanya akan mengalahkan buatan Indonesia, tetapi sudah lebih dari 10 tahun, sampai saat ini tak pernah selesai. Malah ada kapal buatan negara Malaides, ketika diluncurkan malah mengalami nasib yang naas. Sehingga pertanyaannya, sejarah Melayu yang manakah yang sering mereka bahas? Karena kaum Melayu bukan hanya ada di negeri Malaides, dan negeri Malaides bukanlah pusat atau asal-usul peradaban Melayu itu berasal. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.